Macam nak jadi macam cepat marah, lama-lama. Abang nak tanya sikit ni, Bang. Ya. Abang dapat mana sup minyak belian ni? Kita sebenarnya kita tak tahu minyak belian ke minyak gapo. Kita pergi rumah bama tu nak minta bagi seri muka. Di mana ni? Dapat mana minyak ni? Di Kedah. Kau cakap macam mana kalau guna minyak ni jadi apa? Dia kata guna minyak ni selawat. Lepas tu kita niat ni buat gapo lah. Waktu pakai minyak ni ada nampak kesan-kesan buruk tak? Nampak kelibat? Kita kan macam nak jadi macam cepat marah, lama-lama. So Abang ni dia dari Thailand. Dia datang sini sebab tengok daripada video yang kita duk post lah. Okay, so video yang berkaitan susuk tu. Jadi dia pun tak tahu di kalangan susuk, antara susuk adalah susuk minyak. Jadi hari ni bila kita scan, memang kita tengok ada susuk minyak yang dia dah pakai 20 tahun. So kita akan cuba buang lah, insyaAllah. Susuk minyak belian. So kalau hampa perasan ni adalah susuk belian. Ini susuk minyak belian. Banyak buang ni. Ini susuk minyak belian yang dipakai oleh Abang ni lah. Kan, dah 20 tahun dia pakai. Walaupun 20 tahun dia masih duduk dekat muka dia. Alhamdulillah, Ustaz Farizwan dah berjaya mengeluarkan susuknya. Dan insyaAllah Ustaz InsyaAllah. Dan amalkanlah. Abang cuba amalkan wangian bidara cenuai tu. Ya. Amalkan waktu pagi dengan petang untuk bantu keluarkan lagi sepihan-sepihan susuk belian tu. Ya. You know?